Dana kecemasan adalah simpanan wang tunai sekurang-kurangnya 3 bulan ataupun yang terbaik adalah 6 bulan. Sebagai contoh, sekiranya gaji tumpuan adalah RM2,000 sebulan, dana kecemasan yang perlu tumpuan ada adalah sekurang-kurangnya RM12,000. Soalannya, berapa ramai yang betul-betul ada simpanan sebanyak itu? Dalam kajian baru-baru ini juga pernah mengatakan kenyataan bahawa 75% rakyat Malaysia tiada simpanan walaupun sebanyak RM1,000. Ini amat merisaukan. Ramai yang gagal bina simpanan kecemasan sebab masih simpan duit dalam bentuk tunai. Apabila simpan duit dalam bentuk wang tunai ni, ia senang terguna, atau dalam erti lain, naluri manusia nampak duit senang nak berbelanja. Jadi saranan saya, simpanlah dalam bentuk emas. Emas juga adalah duit dan aset yang nilai yang sentiasa akan naik dalam jangka masa panjang, dan sifatnya bila ada emas sayang untuk dijual, kecuali apabila kecemasan capai matlamat ataupun ditukarkan kepada aset yang lebih bernilai seperti hartanah. Mulakan simpanan emas rendah RM100 ataupun yang terbaik adalah simpan 10% daripada gaji tumpuan ke dalam bentuk emas setiap bulan. Dapat saja gaji, menyimpan dulu. Simpan dulu, belanja kemudian. Perlukan bimbingan saya untuk mulakan simpanan emas? Boleh rujuk pin video saya untuk daftar akaun Emas Get Public Gold secara percuma, ataupun boleh tekan link di bio, saya akan bantu tumpuan sebaiknya. Follow rapat-rapat untuk ilmu emas dan kewangan. Mantap!